Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Jemicar. Okey kan, so di video chat seram kali ni mengenai tentang nombor kehadiran dalam kelas. Kalau korang nak tahu, ada seorang budak perempuan ni bernama Husna. Dia dapat nombor kehadiran kosong. Jadi, mungkin korang tertanya-tanya, mana ada nombor kehadiran dapat nombor kosong? Sepatutnya start daripada 1. Jadi, kalau korang nak tahu kenapa Husna ni berada di nombor kosong, korang kena layan video ni sampai habis. Aku jamin memang seram. Jadi, sebelum kita start baca chat seram kali ni, aku minta sangat-sangat dan aku mohon sangat-sangat, yang mana belum subscribe channel YouTube Jemicar, tekanlah subscribe tu. Kesian Jemicar buat video untuk korang tapi korang tak subscribe pun. So, tunggu apa lagi? Subscribe sekarang. Dan sekarang ni aku nak tanya soalan matematik untuk korang. Kalau korang jawab dengan betul, aku akan bagi hadiah ni, iPhone 17 Pro Max. So, soalan matematik tu berbunyi macam ni. 20 tambah 100 darab 7 jadi berapa? So, jawab dekat komen, okey? Mari kita start baca chat seram tu sama-sama. Okey kan, so sekarang ni kita dah berada di dalam chat tu. Mari kita baca sama-sama. Husna. Ya, ibu. Okey, tak sekolah. Tak ada orang bully Husna kan? Tak ada, ibu. Sedap ai. Budak-budak kat sekolah ni semua baik-baik. Baguslah kalau macam tu. Husna kan murid baru. Jangan nakal-nakal ya. Oh, so ni dia tengah chat dengan ibu dia. Tapi ibu, kenapa? Ada yang pelik. Apa yang pelik? Nama kehadiran Husna dekat nombor kosong. Kosong? Husna bergurau kan? Okey, mari kita tengok sama-sama. Kenapa nama Husna dekat nombor kosong? Dia start dengan kosong, bukan start dengan 1. Hah? Kenapa nama Husna dekat nombor kosong? Husna tak tahu, ibu. Husna tanya kawan-kawan yang lain, diorang pun tak tahu. Kan sepatutnya kita kena start dengan nombor 1. Nombor kosong mana wujud? Ni dah melampau ni. Ni mesti kerja guru kelas Husna. Tak tahu, ibu. Husna nak bagi tahu dekat guru kelas. Tapi Husna takut. Takut dimarah. Okey, jangan risau. Biar ibu chat guru kelas Husna. Ibu Husna terus menghubungi guru kelasnya. Okey, so dia tengah chat dengan Cikgu Sarah. Cikgu Husna. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, saya ibu kepada pelajar baru di sekolah cikgu. Husna kan? Ya, saya ibu dia. Okey, ada apa ya? Saya nak tanya, kenapa cikgu letak nama kehadiran anak saya dekat nombor kosong? Cikgu boleh jelaskan? Kenapa? Cikgu sengaja nak main-main dengan anak saya? Bukan macam tu, puan. Habis tu, kenapa? Saya terpaksa. Terpaksa? Terpaksa apa? Panjang cerita dia. Kalau saya cerita, saya takut puan tak percaya. Saya tak nak tahu cerita cikgu. Letak nama anak saya dekat nombor yang sepatutnya. So dia ni tak puas hati betul bila nama anak dia dekat nombor kosong tu. Tak boleh, puan. Maaf. Kenapa? Sebenarnya kelas tu tak boleh lebih dari 29 orang pelajar. Maksudnya? Saya tak tahu kalau puan percaya atau tak.
Jadi, 4 tahun yang lalu, ada seorang pelajar yang sangat cerdik. Nama dia Maya. Kenapa dengan dia? Pelajar tu sangat cerdik. Setiap kali exam, selalu dapat 100 markah. Sampai satu masa, saya rasa curiga. Saya cakap dekat dia, awak dapat 100 markah lagi. Awak tak meniru kan? Saya tak tahu apa yang saya cakap tu buat Maya rasa sakit hati. Yang buat dia selalu terfikir dan tiba-tiba Maya sakit dan meninggal. Habis tu, apa kena-mengena dengan anak saya? Dengan nombor kehadiran anak saya. Setelah dia meninggal, dia selalu datang ke rumah saya. Dia cakap, jangan pernah ganti Maya di dalam kelas. Maksudnya apa? Weh, dia dah meninggal tapi dia datang dekat rumah cikgu ni weh. Dia tak nak ada pelajar lain baru ganti dia? Ya, betul. Hui, meremang. Nama kehadiran dia nombor 30. Oh, si Maya tu nama di kehadiran dia nombor 30. Jadi dia tak nak ada pelajar lain dapat nombor 30 di dalam kelas tu. Kalau macam tu, kenapa letak anak saya dekat dalam kelas tu? Tak ada siapa yang nak percaya dekat saya, puan. Jadi, daripada saya tak tepati janji Maya, lebih baik saya letak anak puan dekat nombor kosong. Tak masuk akal. Apa akan jadi kalau letak anak saya nombor 30? Puan, dia dah datang. Siapa? Maya. Maya, geng. Maya datang dekat Cikgu Sarah. Kulit dia pucat. Jadi betul lah. Cikgu tak tipu saya. Saya tak tipu. Saya serius. Oh, maknanya cerita yang Cikgu Sarah cerita tadi tu betul. Tapi kenapa dia datang lagi? Dia baling kertas. Si Maya tu baling kertas dekat Cikgu Sarah. Kertas apa tu? Tak tahu. Dia dah hilang. Cepat buka kertas tu. Mana tahu dia nak sampaikan sesuatu. Sampaikan sesuatu. Okey, jap. Saya buka. Dia tulis apa? Tak mungkin. Apa tu? Dia cikgu tak tepati janji. Cikgu. Cikgu tak tepati janji? Kenapa Maya tulis macam tu? Saya tak tepati janji apa? Saya kan dah tepati janji. Supaya dekat kelas tu tak ada pelajar lain boleh dapat nombor 30. Cikgu, saya rasa dengan cara cikgu letak nama kehadiran anak saya dekat nombor kosong tak menjadi. Tak mungkin. Saya dah buat macam ni dah banyak kali, dah menjadi. Habis tu, kenapa dia cakap cikgu tak tepati janji? Kejap, saya nak pergi cek dekat kelas. Okey, pergi cepat. Puan, Husna tak ada dekat dalam kelas. Hah? Dia pergi mana? Kawan dia cakap Husna tiba-tiba jadi pelik dan terus keluar dari kelas. Ya Allah, cikgu. Apa akan jadi dekat anak saya? Tak mungkin. Alhamdulillah. Pasti ada benda yang tak kena ni. Cikgu kena bertanggungjawab. Ya Allah.
Rupa-rupanya ketua kelas dah tukar letak nama Husna dekat nombor 30. Haa lah weh. Nama Husna dekat nombor 30. Dekat bawah sekali. Husna. Ketua kelas tu padam nombor kosong dan letak nama Husna dekat nombor 30. Bahaya puan. Anak puan dalam bahaya. Cepat pergi cari Husna. Ya puan. Saya dah tanya pelajar yang lain. Dia cakap Husna pergi belakang sekolah. Dekat situ ada apa? Ada bilik store. Cikgu, tolong selamatkan anak saya. Puan, ni Husna kan? Husna ke tu? Husna! Ya, tu Husna. Kenapa dia dikelilingi lilin? Cikgu, tolong Husna cepat. Saya rasa dia dah kena rasuk. Arwah Maya dah rasuk dia. Saya tak nak tahu. Selamatkan anak saya. Saya cuba dekat dengan dia. Okey, Cikgu Sarah hantar video. Mari kita tengok. Okey, tu Cikgu Sarah cuba dekat dengan... Astaghfirullahalazim. Weh, Husna, Cikgu, tolong dia. Kenapa muka dia macam tu? Saya tak tahu. Saya tak tahu nak buat apa. Saya tak boleh buat apa-apa. Cikgu, kena bertanggungjawab. Tolong anak saya. Saya merayu. Tapi puan, kenapa saya ada dekat sini? Kat mana? Dekat bilik store. Asal pula ni? Saya buat apa kat sini? Saya tak tahu. Kita tengah borak pasal apa? Yang saya ingat cikgu cakap ada pelajar cerdik yang cikgu pernah ajar. Husna telah menghilang secara misteri. Namun yang lebih mengerikan bukan sekadar kehilangan itu. Selepas Husna hilang, tiada seorang pun yang mengingatinya. Tiada kawan yang pernah mengenalinya, tiada jiran yang pernah melihatnya, malah ibunya sendiri langsung tidak tahu siapa Husna. Seolah-olah Husna tidak pernah wujud di dunia ini. Tetapi setiap malam, ibunya sering terdengar bunyi ketukan dari pintu bilik Husna dan setiap kali pintu itu dibuka, bilik itu kosong. Cuma ada satu perkara yang masih tinggal, sebuah gambar lama Husna yang tergantung di dinding. Anehnya, setiap pagi, wajah Husna dalam gambar itu semakin kabur. Sehinggalah suatu malam, gambar itu berubah sepenuhnya. Tiada lagi wajah Husna, hanya tulisan kecil di bawah gambar, "Jangan cuba ingat aku."